Okey, hari ini kita berkumpul sebab cikgu nak terangkan sikit mengenai dengan sudut madani yang sekolah kita lakukan. Okey, baik. Kamu tahu tak apa maksud madani? Tahu tak apa maksud madani? Okey, saat lagi cikgu akan tanya. Untuk sekarang, cikgu nak terangkan sikit pada kamu. Kenapa kita kena adakan sudut madani di sekolah? Kenapa? Kerana yang pertama untuk meningkatkan kesedaran warga sekolah mengenai pentingnya nilai-nilai murni dalam kehidupan. Okey, nilai murni dalam kehidupan saya. Kemudian memberi ruang untuk menampilkan hasil seni, kreatif, craft dan budaya yang berkaitan dengan konsep madani. Seterusnya, mewujudkan satu platform bagi masyarakat untuk berinteraksi, belajar dan menghargai warisan dan nilai sosial. Seterusnya, meningkatkan pemahaman warga sekolah terhadap 6 rukun madani. Tak ada 6 rukun madani apa dia? Okey, yang pertama, yes. Okey, angkat tangan, jawab. Yang pertama, apa dia, Ustazah? Kemampanan kehidupan bangsa Malaysia yang unik. Okey, bagus. Yang kedua, apa maksudnya? Kesejahteraan pangan dalam kehidupan. Okey, bagus. Apa maksud T? Anis, apa maksud T? Daya apa? Okey, daya cipta, reka cipta baharu. Yang seterusnya, selepas MAD, seterusnya. Amir Firas, apa maksud A seterusnya? Okey, hormat, maruah dan adab. Apa maksud M yang seterusnya? Keyakinan moral. Okey, keyakinan dan tanggungjawab moral. Last sekali, ihsan. Apa maksud ihsan, Afiq? Peduli dan belas kasihan. Alright, bagus. Ihsan bermaksud peduli dan belas kasihan. Itu adalah maksud kepada madani. Baik, kalau kamu nak tahu lebih lanjut mengenai apa itu madani, macam mana masyarakat madani, apa dia masyarakat madani, kamu bolehlah melalui sudut madani yang cikgu-cikgu sediakan di bahagian belakang dewan nanti. Malaysia